Contoh dia katakanlah uh, prelim initial. Kan, prelim initial tu, task apa yang terkandung dalam prelim initial? Kan, insurance of work sampai underground mapping kan. Oh, Okey, baik. Jadi Din kena highlight daripada ID 6 tu sampai 14. Kita nak lock dah ni, kita nak lock dah. Sebab apa? Din dah propose dah untuk date dengan harga dia, betul tak? betul. Okey, baik. Okey, jadi Din kena indent. Okey, baik. Din faham tak? Tengok. Dia dah naik dah. Dia dah naik dah duration dia dengan cost total untuk item-item di bawah prelim initial. Dia boleh faham tak? Boleh. Okey, baik. Saya nak tanya, macam setting out dengan site survey tu, harga dia berapa? Oh, yang ni dia Okey, tak ada harga. tak masuk. Ini ya saya masukkan hari tu. Saya masuk Ha. sendiri yang jadi saya buang dulu ke. Dalam prelim tak ada. Tapi kalau tak ada, Dalam tak. prelim tak. Tapi kalau tak ada, dia pelik tau. Bagi aku pelik. Hmm. Macam setting out dengan site survey ni sama. Lebih kurang. Hmm. Itu macam mana, Din? Sebab apa bagi aku kalau dalam prelim tak ada setting out dengan ataupun site survey. Pelik tau. Betul. Cuba ya, Din telefon ayah lah ni. Sebab kita nak lock kan, kita nak lock ikut kategori-kategori masing-masing. Lepas lock ni barulah kita boleh main dengan rancangan tarikh dia apa semua. Lepas tu kita nak link dia tu. Hari ni insyaAllah kita boleh bagi siap kan. Kita nak lock. Boleh tak Din telefon ayah nak tanya? Boleh. Nak tanya dia dalam prelim ada yang item setting out ataupun set survey. Abang yang kalau ikut ni memang perlu ada lah. Mana boleh buat kerja tak ada setting out kan? Mana boleh tak ada harga untuk setting out ataupun set survey ni? Saya tanya. Cuma sekarang ayah dia dekat kedai tok. Kedai apa? Kedai tok meniaga. Oh, kat mana? Dia meniaga kambing. Oh, area mana? Mungkin dia sibuk sikit sekarang. Area mana? Area dekat Campbell Street Market. Balik pulau. Masjid Kapitan. Masjid Kapitan. Oh, Dekat sana. Dekat sana. Kira semua bisnes hampa tapau habis tu lain nak cari makan tu mana? Kira hampa pau semua bisnes ni. Itu tok saya tu. Masih kena masih berani buat. Betul Tak dah. tu. Okey, baik, tak apa. Loan ni tak apa. Kita maintain dulu. Lepas tu lagi ada masa lapang, tanya ayah hang. Setting out ni, ada ke tak ada wujud dalam prelim? Kalau ikut memang kena ada. Kalau ayah hang kata tak ada, tak apa. Kita wujudkan juga. Tapi harga tak boleh bohong. Kan? Setting out ataupun site survey. Macam mana hang boleh berbuh tu? Ni saya go through hari tu, saya tengok yang mana item yang kemungkinan ada, saya masukkan tu. Jadi macam ni. Aku punya pendapat lah, kita buat macam ni lah. Setting out and site survey. Tak payah asingkan. Boleh? Setting out and site survey. Site survey ni mungkinlah hampa nak buat survey dekat tapak tu kan, sebab dia ni bekas orang kan. Betul. Setting out ni mungkin hampa nak masuk tu, hampa nak check balik dia punya ni pre-com plan tu. Pre-com plan tu hampa nak check balik
ada lari ke tak ada lari, ataupun apa nak transfer TBM tu supaya daripada survey punya drawing iaitu topografi plan kira sama dia punya footprint tu sama dengan sedia ada sekarang ni. Kira macam dia nak cross check lah kan. Hmm. No? Okay, mana saya survey tu hang boleh diri. Okay, baik. Next, apa yang hang kena buat ni, hang kena pergi dekat prelim recurring pula. Okay, prelim recurring tu. Okay, tadi prelim recurring tu duduk kat atas kan. Hang kena highlight lah. Hang kena highlight semua yang berkaitan dengan prelim recurring Prelim task. recurring. Banyak orang kan. Banyak. Sebab itulah kena adjust balik tu. Ada yang aku tengok dia dah lari pergi ke depan. Dia punya indent lah. Ini dah pasal tu. Dia macam ni Din. Dia setiap kali kita indent untuk setiap summary task tu, dia kena duduk align, satu alignment. Kita tak boleh wujud dia banyak breakdown boleh tak boleh. Tak apa. Indent ni dulu. Itu dalam prelim recurring dulu. Indent dulu. Saya baru kita adjust dia punya recurring task tu supaya duduk satu alignment, satu garisan tu. Okay.